Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia yang ke-9 yang menyentuh perkara berkaitan Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berhormat Pematang Pauh meminta diterangkan mengenai pengumuman pengurangan peruntukan pembangunan kementerian sebanyak 800 juta ringgit. Untuk makluman, pengumuman jumlah tersebut pada ketika itu merupakan anggaran awal sahaja dan setelah pengiraan terperinci dilakukan, jumlah sebenar pemotongan bagi kajian separuh penggal Rancangan Malaysia yang ke-9 Kementerian Pengajian Tinggi adalah sebanyak 604,867,000 daripada sebanyak 16,069 juta ringgit. Pemotongan dilakukan kerana projek-projek masih dalam peringkat reka bentuk, lewat untuk dimulakan, dan setelah dikaji unjuran aliran tunai yang tidak dapat dibelanjakan sepenuhnya dalam tempoh Rancangan Malaysia yang ke-9. Yang berhormat Pematang Pauh juga membangkitkan bahawa pelan strategik pengajian tinggi tidak memasukkan beberapa aspek penting, antaranya autonomi akademik, dan meminta kawalan ke atas kewangan IPT dikendurkan. Untuk makluman ahli yang berhormat, semua aspek telah diteliti dan diambil kira ketika proses penyediaan pelan strategik pengajian tinggi negara, seperti aspirasi negara dan falsafah pendidikan, pembangunan modal insan, pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, perkhidmatan pendidikan, serta senario global pengajian tinggi. Mengenai isu otonomi yang dibangkitkan, ingin saya maklumkan teras keempat pelan strategik pengajian tinggi negara, iaitu memperkasa institusi pengajian tinggi, ada menggariskan tentang usaha memantapkan struktur tadbir urus IPT, antaranya seperti berikut. Pertama, memperjelas peranan lembaga pengarah universiti, Naib Chancellor dan Senat melalui pindaan AUKU untuk meningkatkan otonomi. Dan kedua, memantapkan dasar dan prosedur pelantikan pengurusan tertinggi universiti dengan penubuhan jawatankuasa pemilih bagi memastikan ketelusan dalam pemilihan calon yang bersesuaian. Mereka akan diberi petunjuk-petunjuk prestasi utama ataupun KPI dengan izin yang dinilai dan disemak secara tahunan. Mengenai soal kawalan ke atas kewangan IPT supaya dikendurkan selaras dengan konsep let managers manage dengan izin, kaedah online budget telah diaplikasikan untuk bajet tahunan semua IPTA. IPTA diberi otonomi untuk membelanjakan peruntukan tersebut berdasarkan program-program yang telah ditetapkan. Setiap tahun IPTA diberi kebebasan untuk merancang dan menyediakan bajet mengurus tahunan mereka sendiri. Penurunan kuasa juga akan diberikan kepada lembaga pengarah universiti yang bertanggungjawab mengenai perkara dasar dan pemantauan prestasi universiti. Lembaga pengarah universiti akan dibantu oleh Naib Chancellor yang bertanggungjawab mengenai pengurusan harian universiti dan mempengerusikan Senat Universiti yang bidang tugasnya adalah khusus berkaitan dengan perkara akademik universiti. Melalui struktur ini, IPTA bertanggungjawab melaksanakan pelbagai aktiviti yang melibatkan antara lain pengambilan tenaga pengajar dan penyelidik, pelaksanaan program pengajian baru dan kaedah pembiayaan. Tuan Yang Di-Pertua, mengenai isu penyelidikan, setiap tahun IPTA diberi kebebasan untuk merancang dan menyediakan bajet mengurus tahunan mereka sendiri.
Penurunan kuasa juga akan diberikan kepada lembaga pengarah universiti yang bertanggungjawab mengenai perkara dasar dan pemantauan prestasi universiti. Lembaga pengarah universiti akan dibantu oleh Naib Chancellor yang bertanggungjawab mengenai pengurusan harian universiti dan mempengerusikan Senat Universiti yang bidang tugasnya adalah khusus berkaitan dengan perkara akademik universiti. Melalui struktur ini, IPTA bertanggungjawab melaksanakan pelbagai aktiviti yang melibatkan antara lain pengambilan tenaga pengajar dan penyelidik, pelaksanaan program pengajian baru dan kaedah pembiayaan. Tuan Yang di-Pertua, mengenai isu penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan yang dibangkitkan juga oleh Yang Berhormat Pematang Pauh, Yang Berhormat Arau dan Yang Berhormat Sibuti. Yang Berhormat daripada PJ Selatan Utara. Sebelum kata, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Tadi Menteri telah membangkitkan satu jawatan kuasa pemilihan bagi Naib Chancellor. Saya nak minta penjelasan sikit. Adakah shortlist yang diberi yang dibuat oleh pemilihan jawatan kuasa ni akan diberikan daripada kementerian ataupun shortlist akan dicari ataupun disediakan oleh jawatan kuasa ini, dan apakah kuasa yang diberi kepada jawatan kuasa ini? Adakah dia akan diberikan kuasa supaya dapat membuat advertisement di surat khabar seluruh dunia untuk mencari calon-calon yang terbaik untuk menjadi Naib Chancellor universiti kita? Terima kasih. Ia boleh dilakukan melalui kedua-dua cara. Satu daripada top down, daripada kementerian, dan satu lagi daripada select committee. Dan dari segi tata cara dan sebagainya, kita belum lagi memikirkan secara mendalam sama ada ingin membuat periklanan seluruh dunia dan sebagainya ataupun tidak. Kerana semua itu akan mula dilakukan setelah kita buat pindaan kepada Akta Universiti dan College Universiti yang mempunyai ataupun yang akan menyentuh mengenai perkara tersebut. Tuan Yang Di-Pertua, mengenai soal penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan ataupun dengan singkatnya RDMC, seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pematang Pauh, Arau dan Sibuti, adil dimaklumkan bahawa kementerian sememangnya memberi penekanan yang serius dalam meningkatkan lagi bidang penyelidikan, pembangunan dan juga pengkomersialan di institusi pengajian tinggi. Sehingga Mac 2008, sebanyak 54 produk R&D telah berjaya dikomersialkan dengan melibatkan jumlah jualan kasa sebanyak 44.3 juta ringgit. Terdapat 64 produk yang sedang dalam proses pengkomersialan, manakala 242 produk berpotensi untuk dikomersialkan. Bagi menggalakkan aktiviti R&D di IPTA, skim grant penyelidikan fundamental FRGS disediakan kepada penyelidik IPTA berjumlah 200 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia yang ke-9. Sebanyak 83.6 juta dana FRGS yang melibatkan 1,261 projek penyelidikan telah diluluskan pada tahun 2007. Selain daripada FRGS, penyelidik juga boleh memohon dana penyelidikan daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi yang terdiri daripada Science Fund, Techno Fund dan Inno Fund. Permohonan peruntukan bagi projek R&D berkaitan pemetaan biologi untuk hidupan liar dan tumbuhan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sibuti boleh dibuat kepada Musti melalui dana Menteri ada yang baru ke belakang.